Sekarang ni kita nak okey. Okey Cun. That's what I'm looking for. Okey, dia berapa ramai kat sini sebenarnya? Kayu macam ramai. Kita tengok kawasan yang paling terdedah. Macam kurang pantauan. Ini macam apa jadi? Ui, level 8? Serius lah level 8? Sekejap. Ada tak yang lain? Ui, ya lah semua level 8 ke? Ya lah semua level 8 lah. Ui, tak boleh ni, kena naik level dulu ni. Ada tak kerja yang kita boleh buat untuk naik level? Okay. Confirm lah tak pas. Sekejap. Ni pengkalan besar ni, jadi ni ramai orang kat sini. Confirm. Tengok kau betul tu cakap. Mana tadi? Lalu tu. Kira tu. Yeah. Dia kena tanda seramai yang boleh Sebab ini bukan masuk. Ini bukan masuk apa ni. Ini masuk pengkalan besar ni. Ramai weh. Tak terlawan ni kan. Dia apa benda tu? Tengok sekejap sini sekejap. Ada gua mesti ada jalan bawah. Jep. Ya, kita tunggu sekejap. Aku rasa kita ikut tempat lain. Aku rasa mesti ada jalan bawah. Aku ingat mesti jalan bawah. Tik. Sini ke? Yes, sini. Okay, cuma jangan ada orang jaga je tu je. Kalau ada jaga luar dalam habis. Gua kering ke? Gua basah ke? Best stay out of sight. Okay. Oh, iron. Cantik. Okay, tolong kita turun dulu. Kita minta ikan harus naik tu. Ikan not available. Bagus. Sekejap, bawah ni boleh barang ke? Sekejap. Okay. Ketan tak dapat kan? Okay. Perlahan jap. Aku rasa ini kita boleh bunuh ni. Setan dia kencing. Kita betul-betul nak kena elak ni. Ni dah semua level-level tinggi ni. Awak boleh level 7. Kita kena ambil cepat. I should get the treasure and leave quietly. Jangan cakap dah nampak. Jangan cakap dah nampak. Bapak menipu siap pun nampak macam tu. The Athenian soldiers won't be so eager to fight when they don't get paid. Okay. Dapat duit. Sekejap, alang-alang kita hemat lebih sikit. Untuk sendiri-sendiri punya lah kan. Dah ke? Oh, dah level 8. Aku dah bila masa aku naik? Oh, tadi pun naik. Tak pasal. Okay, sekarang ni kita dah ambil duit. Lepas tu wah, asam betul dia kencing kat gitu. Sekejap. Dia turun mana? Okay, asing Where did that come from? Diam. Okay, satu. Okay. Dia duduk sini, dia diam. Ada tak atas ni? Tak ada kan? Jauh sangat.
Dengar tak? Dengar tak? You're being watched, Mistios. Mampus dua orang. Mampus dua orang. Someone calling a horse, I guess. Oh, cantik. Ui, boleh bunuh dua sekaligus ah. Apa gempak siap. Okey. Okey, dah boleh bunuh dua. Okey, kita bunuh dua orang dah. Okey, kita pergi sana pula. Okey. Sini dah settle. Weh, ada bounty kat sini weh. Okay. Dari sini ke tak? Dari sini. Sekejap. Oh alamak, ketua dia kat sini pula. Who's whistling? Mampus. Cepat masuk, Mat. Mati aku ni, Kang. Mati aku ni, Kang. Mati ni, Kang. Mati ni, Kang. Mati. Mati ni, Kang. Mati ni, Kang. Weh, level 9 weh. Naik level 9 pula. Bla 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 bla. Bla bla, kita lagi dulu. Level 9 weh. Tak bergerak nyawa dia weh. Masalahnya nyawanya tak bergerak. Sikit pun tak bergerak. Habis ni, Kang. Dia bla 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 bla. Lagi ni, tak boleh belah ni. Apa ni? Belah cepat, belah cepat, belah cepat. Oi, tak boleh ni. Dah belah ni. Kantoi habis ni. Dia tak boleh pula mati sekali pukul. Aduh. Tak assassin Bounty tu. hunters will come all the harder. Tak assassin tu yang tiba-tiba bounty assassin pula. Bounty tu dekat situ buat apa? Ha? Apa ni? Okay, nanti tak memang kita dapat. Ha? Pay all bounty. Boleh bayar ke? Sekejap. Sekejap, try dulu. Ya, kita try jauh sikit. There'll be trouble if I'm spotted here. Atau Over there! That's where the archer is! sudah semua naik ke sini ni. Habis ni. to find the archer. Semua naik sini ni. Habis. Naik ke? Ni senang ni. Okay, cut. Yep. Kaki dia clear dulu. Nothing. Ni bergerak lah. Aku tak boleh lah kalau bergerak ni. Astaghfirullahalazim.
Turun pula. Tadi tak turun. Mana aku boleh nampak ni. Cepatlah keluar di belakang batu tu. Lembab lah dia ni. Je. Miss pula. Astaghfirullahalazim. Dia memang bergantung pada assassin punya style dia ni. Mati. Okay, settle. Okay. Okay. Naik sikit. Jaga tak dia kan? Okay, tak. Jaga tak dia. Satu. Okey, cantik kena. Sana dah kena. Tak boleh ni, tak ada. Aku punya tak ada. Okay, sekejap. Turun dulu, cari barang apa ada dulu. Cantik panah memang memerlukan sekarang ni. Kita rembat semua benda boleh dirembat. Kita rembat dulu. Jap, tadi ada beruang kan? Apa jadi kalau kita lepas ke beruang tu? Jap. Kita cubalah, kita cuba. Jangan dia nampak. Sudah, jangan dia nampak. Jangan dia nampak. Stop that! You! Ambil. Apa lihat kat kau ni? Sekejap. Tunduk dulu. Tak ada orang dengar kan? Okay, sekarang ni kita nak pergi cuba try lepas ke beruang tu. Sekejap, kat sini. Boleh tak lepas ke pekat nak panah? Tak boleh lah. Kena pergi buka kunci sendiri. Ni leceh ni. Ya. Okay, kita lepaskan wolf dulu ke kita lepaskan apa dulu? Serigala 2 ekor ni. Harimau pun ada. Kita lepaskan ke macam mana? Kita lepaskan lalangan. Atas boleh bongkok tak? Lepas tu kita panjat. Lepas tu kita lepaskan. Jangan cakap kena depan muka dia nak kena lepaskan pula. Aduh. Kena depan je ke? Kita tanya. Unlock je lah, unlock. Try unlock. Ini namanya haiwan makan tuan. Sekejap ni terlepas kan? Weh, dia datang balik. Alamak, pergilah cari orang lain. Aku juga kau nak cari. Okay, kita lepas yang ni pula. Aku tak tahulah. Buat je lah apa tu mampu. Lompat cepat. Oh, shoot.
Apa dia masuk angkar balik? Lawan lah. Okay, last call. Kita bagi dia orang distraction. Okay, ya kan. Biar setan ni kucing. Mati aku pegang. Alah, muncul pula kau kat sini je. Ha? Mampus kau. Mati kau. Good cat. Mati aku pegang. Sekejap. Blalu. Lari dulu, Mat. Beruang tu. Kenapa tak ada panjat? Panjat. Beruang tu kat situ. Panjat. Orang boleh berlawan. Beruang tak mampu dilawan. Okay. Nampak? Kau tadi aku lepas kawal dari beruang tu. Okay. Bercerita dia kita ambil je. Cantik. Level 8 punya pedang. Duit semua kita ambil je duit. Ni adalah peluang keemasan ni. Dia orang berlawan dengan binatang semua, lantak dia orang. Jadi binatang tak naik atas sudah. Okay, sekejap kita tengok dulu. Sini macam ada barang kan? Sekejap sana. Jimat tenaga kita. Kita tinggal cari barang lah. Barang apa boleh bakar lah. Ni supply kena bakar ke apa? Oh ya, ni kena bakar. Sekejap aku nak kena 5 kotak weh. 5 kotak kena cari. Kita 2 pening. Ni kena bakar ke? Oh, ni kena bakar Ya, ni kena bakar. Panjat. Tengok mission jap. Okay, kita kena Captain dah settle lah. Bawah ni. Mana kotak dia? Tup. Kita ambil satu ni. Okay. Weh, dia bunuh beruang tu ke? Alamak. Okay, tak apa. Lah, dia tinggal seorang je. Tinggal ni je. Okay, cun. Senang kita bunuh dia. Okay, tak apa. Kita biarkan ni dulu. Ya. Dan rumah tu kan atau ke belakang rumah tu? Belakang rumah. Okay. Miss pula. La ilaha illallah. Oi. Panah je lah tu yang main pipi. Tenang aku ni. Jadi Ambil kau. Oh, ui, pakai pedang ajar. Kau ingat kau Shaolin Shocker? Ambil perisai, buang perisai ni. Dia jauh. Kita naik. Ui, boleh panah juga. Ingat ni Green Arrow ni. Helmet dah macam penyapu sawang. Dia buat apa tai chi ke tu? Kau buat tai chi lepas tu kau panah aku. Yeah. Settle. Habis kerja aku. Cantik.